Setiap tahun bulan Ramadan, Bawal Eksklusif mengadakan majlis iftar Bawal Eksklusif. Kali ini specialnya ia adalah majlis antara terbesar yang Bawal Eksklusif pernah adakan. Dengan kedatangan tetamu VVIP, acara reseller pelajar tahfiz dan juga Belovers yang dikasihi serta staf Bawal Eksklusif pada majlis bertutup puasa hari ini akan memeriahkan lagi majlis pada hari ini. Dan yang paling best ni Cik Puan, kami semua staf BE akan menerima duit raya daripada Puan Hajah Haliza Maisuri dan juga Tuan Haji Encik Rosli. Kami mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak dari kami tim Bawal Eksklusif. Wa ilaikal masir. Bismillah. Masya-Allah, alhamdulillah pada hari ke-7 Ramadan wassalbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum dulu tibaan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terlebih dahulu terima kasih pada Adinda Farah yang semakin hari semakin comel. Baju daripada butik Haliza Maisuri. Adinda Farah lah ya, masya-Allah. Kita pada bulan Ramadan ni adik kakak sekalian, kita ingat satu perkara. Kita berada dalam festival amal soleh. Festival amal soleh Farah. Ya Allah, jangan fikir amal soleh tu dekat masjid saja. Wahai mak-mak, dia dah macam bidadari dah, dia pakai putih-putih. Makanlah. Suami dia yang legal dalam masyarakat. Siapa yang pakai? Mana dia agak-agak puasa mereka macam mana? Cuba agak satu rumah tu ramai. Mana 7 orang, menantu 3 orang, cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan kepada terima kasih Tuan dan juga Cik Puan sudah mendengarkan. Kita ikut tips sesalah Satu kita akan lebih kurang dalam reseller, kalau pelanggan juga tetamu-tetamu. So, tak ada apa nak berucap, hanya ucapkan terima kasih kerana sudi datang ke HSQ Bawal Eksklusif. Saya minta doa ya, semoga perniagaan ini maju jaya, keluarga Bawal Eksklusif diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah bila sihat, perniagaan maju, InsyaAllah akan banyak lagi kita akan menyumbang dan beri manfaat kepada insan-insan yang memerlukan insyaAllah. So memang kena ambil gambar Farah, memang kena ambil video. Sebab saya di sini saya ada juga wakil daripada Lembaga Zakat Selangor. Jadi dia kena tahu di mana duit-duit yayasan, duit wakalah disalurkan. Jadi begitulah ya. Itu saja sepatah dua daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. مالك يوم الدين الضالين وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير سمع الله لمن حمده. Masjid Bukit Pucung Flores, dan insyaAllah kita akan ladies boleh standby ya. Acara untuk kita acara penyampaian duit raya. Tuan butik kita, Masya Allah, semoga diperluaskan lagi rezeki
Rekandaku, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi gambar daripada belakang lebih tua. Alhamdulillah, syukur ada yang pakai tudung, ada yang pakai baju Melayu. Boleh beratur sekali belakang abang-abang ni. Abang-abang Hafiz ni, ambil berkat kan? Kita ada duit raya untuk adik-adik kita. Adik comel, anak-anak soleh. Yang ni dah berterima tadi kat Azhar. Alamak, ada lah kat raya. Anak ikut juga. Ni almarhum Tuanku Raja Syed Putra Jamulullah. Habis kita angkat. 1, 2, 3. Comel. Buat kesayangan hamba, buat semua kesayangan, buat semua yang hadir jauh dan dekat sekarang dimaafkan. Adik Ila, Merina, Isna, Isa, Juli, Nur Atira, Nuzula, Nurul Afifah, Humaira, Asmal Aliza, Intan Malki. Apa? Macam 2, 3. Sarisa, Kasih. Amir Fazli, Tiri, ini Gambar. Alhamdulillah, boleh nampak ya? Saya ucapkan berjuta terima kasih kepada tim Bawal Eksklusif. Terima kasih bekerja dengan Bawal Eksklusif. Kalau yang ada semua akan mungkinlah Bawal Eksklusif terlepas sejauh ini. Teruskan ya, kerja keras untuk kita sama-sama mengejar berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Saya takut tak sempat dan ucapkan selamat raya awal maaf zahir dan batin kalau ada kekurangan daripada pihak saya dan Cik Mesti ya. Apa pun kerja kalian sangatlah kami hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, target untuk jangan lupa kita ada lagi satu target untuk bulan puasa. Wajib puas 10 juta. Saya lupa. Diperhampai yang berbagi target lagi. Ada kerja lain. Tapi yes, kalau capai 10 juta dapat bonus. 10 juta jangan harap ada bonus.